Yastabiqani 'alal ma', kata Sayyidatuna Aisyah, kami berebut air dari baldi yang sama. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatuna Aisyah, selalu menjaga penampilan dirinya. Nabi jaga penampilan diri. Kalau tajuk jaga penampilan diri, sejam Rasulullah. Macam mana Nabi jaga penampilan diri? Nabi tidak buncit sampai umur 63. Dia hak bercakap pun. Kami semua hampir buncit. Orang lelaki, suami. Rasulullah jaga penampilan dirinya, bukan untuk bergaya sahaja, untuk kesihatan, untuk beribadat, untuk mudah beribadat, dan juga untuk kepada isteri-isteri baginda. Sebab tu sebahagian sahabat ada sebut tentang menjaga penampilan diri. Satu, Nabi tak buncit sampai umur 63. Dua, rambut Nabi hitam sampai umur 63, kecuali beberapa belas helai sahaja. Tiga, saya cerita juga kan, iaitu Rasulullah SAW selalu meminyakkan rambutnya. Kan minyak rambut. Buat minyak ni, Nabi bukan biar kusam sampai berkepuk-kepuk sampai. Ni minyak mandi Nabi berminyakkan. Dan bila nak pakai songkok, bila berminyak, apa Nabi buat? Nabi letak dulu kain satu lapis, baru letak serban. Maka serban Nabi sentiasa putih bersih. Rasulullah jaga rupa paras, dia jaga rambut sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bersiwak adalah sunnah Nabi. Ada 4-5 keadaan Nabi bersiwak, iaitu mencuci giginya, mewangikan giginya, membersihkan giginya. Antara waktu Nabi bersiwak, tiap-tiap kali masuk dalam rumah, sebab nak jumpa ahli keluarga. Masuk dalam rumah, Nabi bersiwak, bersihkan gigi. Bersih Nabi SAW. Subhanallah, ajaib Nabi SAW. Dunia pun Nabi perfect, yang akhirat pun Rasulullah perfect. No? Diminyakkan rambut, segak. Kemudian Nabi sikat. Apabila Nabi sikat, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi akan mulakannya di sebelah kanan. Sampai isteri-isteri boleh cerita. Memang pun semua isteri memang boleh cerita. Kan macam mana suami sidai kain tak mana, lupa bawah almari sidai ni kan mana. Kan isteri-isteri Nabi boleh cerita handsome dan teratur Nabi macam mana. Sikat sentiasa ada. Bila Nabi sikat, Nabi kan sikat belah kanan. Kana Rasulullah yuhibbu tayammuna fi kulli syai' fi tarajjulihi wa fi tasha'urihi. Itu hadis. Kata Sayyidina Aisyah, Nabi suka mula belah kanan. Bila Nabi minyakkan rambut, Nabi minyakkan belah kanan, kemudian minyak belah kiri, kemudian Nabi sikat yang sebelah kanan, Nabi sikat yang sebelah kiri. Apabila berminyak, maka Nabi letak selapis dulu kain, kemudian baru Nabi pakai kopiah, baru Nabi pakai surban. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.